Tuan dan puan-puan semua, hari ni kita masuk lagi kolam Tagan Baan. Kita akan main 3 jam. Sekarang ni pukul 4, lebih kurang lah maghrib. Saya tak settle Macam itu je. So kita tengok lah gasak ke tak gasak. Hari ni aku solo lagi. Mereka semua cuti, mereka semua kerja. So aku seorang je cuti. So terpaksa solo. So ada strike, ada video, tak ada strike. Nampak geng, barang-barang mengai jabatan geng. Aku kecewa, jabatan dah tak boleh mengai. Aku tak tahu barang ni. Aku dah malah ambil tahu. Rok ikan pari kita, UL kita nak mengai kat mana? Nak ada tempat nak mengai UL lah. Mengai kolam UL, mampoi. Tapi apa-apa kita dah sampai dekat Tagan Baan. Kita tengok orang ni gasak ke tak gasak. Jom. Hari ni drag tu tak bunyi pula ni. Tadi ejar dah kat rumah ni. Tak mau bunyi pula drag. Drag tak mau bunyi. Tak apa. Tak mau bunyi tak apa. Jadi mau ikan mau makan. Allah, depan tu lah. Oh, kita tutup ni. Okay, tak apa. Putih. Putih. Kanan. Kanan. Lek. Alhamdulillah. Ada abang putih. Dari semalam gua mencari lu putih. Ini hari baru lu datang. Cakap putih Tagan Baan geng. Ada sur. Hah? Casting? Push. Okey. Aku ada nak kongsi satu benda dengan apa. Ni kalau hotel-hotel apa tahu dah. Untuk para pemula kan. Kalau baru lepas strike ikan siakap baru kena cek telimo. Mau tengok barai tak barai. Ni kena potong ni buah-buah lucut buah semua ni mak ni. Kena potong. Kita potong sampai tak lihat belah elok. Kita potong. Barulah bila strike tak lucut bosku. Okey.
tulis dalam buku nota, buku latihan mancing kita. So kerja rumah apa hari ni? Apa kena pergi belajar macam mana tak mau kumpul. Woi, ikan sakit. Naju. Ikan apa tu? Mata dah bengkak dah ikan tu. Babi beli ikan. Undek. Ha. Oh, pandai mancing. Hai, apa tu? MJ lagi. Kira jauh, kira jauh. Nak jet lagu mana? Oh, MG. Oh, nekeh tu, nekeh. Gasok. MJ boh. Menekan boh. Kena CP Oh, kita balik duk takut masuk kipas. Kita kat kau. Ada apa kau? Taklah kau batu ke apa? SP londak. SP terlondak. Hai. Hoi. Oh, lucut. La ilaha illallah. Dia makan sembuh ah. Makan sembuh ah. Oi, dia duduk ada ni. Kipas. Jatuh tu kita kakak laju. Kakak ada barang. Dia sambut terus. Kira memang ikan duk main kat kipas tu. Cara tiang-tiang tu. Cara dia nak besok. Kan ikan tak tahu hari Jumaat tu, hari ni dah hari Ahad. Oh. Tapi hari ni baru naik putih. Kemarin tak naik semua main. Kemarin naik jenahak. Okay, balong. Okay.
Hari ni punya. Ya, syakap putih, syakap merah, syakap kuning je dah. Alhamdulillah. Dah esok dah boleh masuk kerja macam biasa. Semangat. Sudah dah. Yang penting bang, jangan lupa solat padu-padu.